Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, suara saya jelas Boleh dengar? Aiman, boleh dengar suara saya? Boleh? Okey, kita mula. Okey, ini kita habiskan latihan minggu lepas. Okey, saya tak ingat siapa yang ada. Dan video saya tak upload lagi sebab okey, saya akan habiskan video saya tak upload lagi dari 2 minggu lepas. Ada dah, cuma saya terlalu sibuk, saya tak upload. Saya akan cuba upload kesemuanya pada hari ini, termasuk yang hari ni lah. Okey, hari ini latihan masih dalam muka surat 138. Okey, kita akan fokus kepada last sekali kepada soalan sorof. Okey, sebelum tu kita nak habiskan dua soalan ni ya, berkenaan dengan jumlah mustamila ala sara. Okey, jadi ingat perkataan sara, okey, sara ini dia adalah adik-beradik kana. Okey, bila adik-beradik kana, apa yang terlintas di fikiran kamu kalau kalau disebut kepada kamu kana, apa yang terlintas di fikiran kamu? Ya, Aiman, ada apa-apa ke? Oh, okey. Baik. Aiman, kalau kamu nak cakap-cakap je tau. Kalau saya tanya je, cakap je, okey? Kana, apa yang kamu terfikir bila disebutkan kana? Apa yang perlu ada bila ada kana? Apa yang kamu faham? Kamu rasa dia perlukan apa kalau ada kana? Kalau ada kana di permulaan ayat, so apa yang diperlukan? Apa agaknya? Isim kana, betul. Lepas kalau ada isim, mesti ada apa pasangan dia? Khabar kana. Okey, ngam. Kalau ada isim, mesti ada khabar. Maksud dia, sara pun mesti macam tu juga. Sebab sara ni adik-beradik kana. Dia mempunyai fungsi yang sama macam kana. So dalam ayat, dalam jawapan kamu nanti ni pun, bila mana kamu letak sara di hadapan, kamu perlu masukkan isim dan khabar. Jadi, apa cadangan kamu? Kamu rasa kamu nak letak, contoh, bagi satu ayat yang bila sebut pasal kana ini, dia masuk dalam jumlah ismiyah. Boleh tak kamu berikan satu contoh jumlah ismiyah? Supaya kita akan tukar lepas tu, kita akan bawa masuk sara di dalam jumlah tersebut. Bagi jumlah ismiyah yang kamu tahu, yang kamu rasa layak untuk dijadikan sebagai jumlah ismiyah. Apa contoh jumlah ismiyah? Kamu rasa apa yang boleh kita jadikan contoh untuk jumlah ismiyah? Boleh tak bagi satu contoh? Mujtahidun. Okey, ngam. Okey, at-tullabu mujtahidun. Okey. Ayat kamu betul sudah. Okey, saya tulis kat sini At-tullabu mujtahiduna. Okey, ngam. Ini jumlah ismiyah ada mubtada, ada khabar. Okey. Bila kita nak masukkan dengan sara, okey, kamu kena ingat perkataan sara ini kebiasaannya kalau kamu gunakan contoh, sebab kamu perhatikan at-tullabu ni dia jamak kan. So bila dia mubtada jamak, so khabar dia pun mesti jamak. Mubtada dia pun mesti samalah kan. Mubtada kan khabar mesti mengikuti mubtada. Kalau mubtada'nya jamak, so khabarnya pun jamak. Okey, itu satu hal.
langkah selamat untuk kamu berikan contoh bila nak menggunakan sara ini, sebaiknya kamu datangkan dalam jumlah dalam ayat yang merujuk kepada mufrad, bukan jamak. Cuba kamu tukarkan at-tullabu mujtahiduna ini kepada merujuk kepada seorang. Boleh tak kamu tukarkan dia kepada seorang? Sebab cuba apa jadi dia? At-talibu okey, maksud dia macam ni tau. Kita tak masukkan sara lagi ni. Kita belum masukkan lagi. Mujtahidun sahaja kan? Betul tak? Mujtahidun. Macam ni. Betul kan? Ini untuk mufrad Ini untuk mufrad. Kalau di atas ni dia tujukan kepada yang ramai, jamak. Sebab at-tullab macam ni kan? Okey, nice. Sekarang kita akan bawa masuk sara di dalam ayat ini, dalam jumlah ismiyah ni. Okey? Tengok. Sekarang bila kita masukkan sara di hadapan ini, sara. Jadi kamu kena ingat, isim dia jadi sara ini sama fungsi macam kana. Jadi ini akan jadi isim sara. Isim sara sentiasa, okey, kalau isim kana sentiasa marfu, maksud dia berbaris depan. Sara at-talibu, okey. Khabar kana, so dia maksud sini menjadi khabar sara. Kamu kena ingat khabar kana dia sentiasa mansub. Okey, maksudnya dia berbaris atas ataupun dengan huruf ya kalau dia jamak. Jadi mujtahidun yang asalnya tadi ayat asal jadi mujtahidan macam ni. Sara at-talibu mujtahidan. Macam tu. Jadi sekarang sara ni adalah fi'il naqis. At-talibu jadi isim sara. Isim sara marfu. Okey, kamu kena ingat. Macam tu. Marfu. Bidhammah lah dengan baris depan. Jadi khabar sara mujtahidan berbaris atas. Mansub. Okey, mansub bil fathah. Okey? Jadi jawapan kamu macam gini nanti kamu letak. Okey? Sara at-talibu mujtahidan. Inilah maksud dia jawapan kamu kepada soalan nombor 4. Jumlah mustamila ala sara. Sebab bila ada sara, maksud dia kamu akan buat ayat yang mana menyerupai yang mempunyai fungsi kana, iaitu isim dia mesti marfu', khabar dia mesti mansub. Okey, boleh tak setakat ni? Jelas tak? Ada apa-apa soalan kamu nak tanya? Dapat tak? Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor akhir sekali, nombor 5 Alah, minta maaf, terganggu pula. Okey. Soalan nombor 5 ni dia agak terbuka tau. Okey, dia agak terbuka. Kenapa saya katakan terbuka? Sebabnya, okey. Kamu tengok nombor 5 dia kata kamu kena buat ayat yang mana dalam ayat tersebut kamu kena dia kena mengandungi isim zahir mufrad ma'a isim zahir jamak muzakkar. Bila dia sebut macam ni, kamu kena ingat bahawasanya dia tak terikat dengan beberapa syarat yang ketat. Maksudnya kamu boleh buat ayat dalam yang pasti kamu kena tengok sini. Ni mufrad dan jamak muzakkar. Apa maksud isim zahir? Okey, isim zahir ini adalah kata nama yang jelas, bukan dhamir. Tu maksud dia. Maksud dia kamu kena buat ayat, tak kisahlah sama ada ayat tersebut jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ini maksud soalan ni. Okey.
Tapi sebaiknya lagi jelas kamu akan nampak jawapan bila mana kamu masukkan jawapan kamu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Macam tu. Jumlah fi'liyah. Sebagai contoh. Okey. Boleh tak kamu bagi satu contoh apa sahaja isim zahir mufrad yang tunggal? Yang pasti dia bukan kata nama khas. Kalau boleh bagi kata nama kata nama yang tak merujuk kepada individu ataupun maksudnya kata nama khas. Uthman, contoh nama orang Uthman, Muhammad. Bagi kata nama yang bersifat umum. Boleh tak bagi contoh satu? Apa dia? Apa contoh kamu? Al-mudiru. Okey, al-mudiru. Okey, ni contoh dia. Isim zahir mufrad. Kalau isim zahir jamak muzakkar, apa contoh yang kamu akan berikan? Dia isim zahir tapi dia datang dalam bentuk jamak dan merujuk kepada muzakkar. Kamu rasa apa contoh dia yang sesuai? Apa contoh isim zahir tetapi dia macam al-mudir, tapi al-mudir ni kan tunggal, seorang. Tapi sekarang kita nak bagi contoh isim zahir yang mana dia jamak. Jamak merujuk kepada muzakkar, kepada lelaki. Apa contoh dia? Apa contoh dia? Kamu rasa apa contoh yang sesuai? Isim zahir macam al-mudir tadi, cumanya saya nak kamu datangkan contoh dalam bentuk jamak muzakkar. Hello? Apa contoh dia? Kamu kena ingat contoh yang mudah. Kamu letak saja waw nun di belakangnya ataupun ya nun. Waw nun lah maksud. Sekarang ni kan perkataan kan. Apa contoh dia? Mudah je ni. Kamu kena bagi contoh yang simple. Jangan susah-susah fikir. Al-mudirin. Okey lah. Okey. Kalau mudir ni kan dia bersifat sekolah kan. Kamu rasa apa perkataan yang berkaitan dengan sekolah yang kamu boleh datangkan dalam bentuk jamak? Kalau mudir ni pengetua, apa pasangan yang sesuai yang kamu rasa yang berkaitan dengan tema sekolah? Okay, kalau guru dalam bahasa Arab kamu panggil apa? Al-muallim. Cuba kasih jamak dia. Boleh tak? Macam kamu nak meramaikan itu dua orang ke ramai? Muallimah ni ke dua orang. Sekarang soalan minta jamak. Al-muallimuna. Hati-hati. Okay, al-muallimuna. Okay. So kamu dah ada dua perkataan ni. Tapi kamu kena letak dalam ayat. Bila dalam ayat, macam saya kata tadi, langkah selamat gunakan ataupun buat jawapan kamu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sebab dia jumlah umum. Dia tak nyatakan jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah, itu selamat. Kalau dia minta kamu jumlah ismiyah, kamu jangan bagi jumlah fi'liyah. Okay? Jadi, buat ayat. Letaklah fi'il sahaja dekat depan ni. Okay? Jadi contoh kamu cakap syakara, berterima kasih. Al-mudiru, guru besar, pengetua. Al-muallimin. Okey, ini kamu kena ingat balik. Kalau ada fi'il mesti ada fa'il.
Dan kalau ada fa'il, mesti ada, kalau fa'il dia itu memerlukan objek, maf'ulun bi. So maf'ulun bi, pastikan dia datang dalam keadaan mansub. Dan perkataan, isim, bila dia jamak mudzakkar dalam keadaan mansub, kamu kena pastikan dia bukan waw nun, tapi dia menjadi ya nun. Sepatutnya kita kena cakap al-muallimina. Mansub. Sebab kenapa mansub? Mansub dia bukan dengan baris ya. Mansub bil ya. Dengan huruf ya. Sebab dia adalah isim zahir jamak mudzakkar. Okey. Jadi inilah contoh kamu. Inilah contoh jawapan kamu. Okey. Ada orang masuk tadi. Okey, Zahidah. Kejap lambatnya. Okey. Okey, baik. Kita teruskan ya. Jadi kamu kena ingat ayat ini, soalan ini terbuka. Sebab dia kata jumlah sahaja. Dia tak nyatakan ismiyah ke fi'liyah. Tapi sebaiknya buatlah ayat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Lagi mudah. Sebab kamu perlukan fi'il dan fa'il sahaja. Serta maf'ulun bi. Macam ni. Cuma hati-hati. Apa yang dia minta. Sebab di sini agak tricky. Ya, betul kita bagi contoh isim zahir jamak mudzakkar iaitu muallimun. Tapi dalam ayat kamu jadikan dia maf'ulun bi, so dia mesti berubah kepada al-muallimin. Okey? So inilah jawapan kamu. Syakara al-mudiru al-muallimi. Nah, macam tu. Okey? Baik. Kita pergi kepada soalan. Okey, kita selesai soalan berkaitan Nahu. So sekarang kita akan beralih kepada soalan saraf. Okey, soalan saraf ini saya boleh katakan soalan ini agak payah. Kenapa? Sebab dia minta macam ni tahu. Had mithalan li kulli waznin minal awzan al-atiyah. Okay, itu soalan kecil yang pertama. Kemudian dha'hu fi jumalin mufidah. Kamu kena bagi contoh bagi setiap wazan yang dia datangkan. Itu satu. Kemudian gunakan contoh tersebut dalam ayat kamu. Itu kedua. Kamu tengok soalan dia. Dia nyatakan yang pertama, isim alat. Dia bagi wazan spesifik iaitu mif'alun. Kamu bagi contoh isim alat dalam wazan mif'al. Kamu kena ingat mif'al apa dalam isim alat tu ada 3 jenis wazan yang famous, tapi dia minta satu je dalam soalan mif'al. So kamu kena ingat, kalau boleh setiap wazan ingat satu contoh yang mudah. Okey? Kemudian soalan kedua, dia kata ism fa'il. Tapi dia letak wazan spesifik mutafa'il. Yang ketiga, dia minta kamu datangkan contoh masdar. Tapi masdar ini kata terbitan. Kata terbitan yang
yang terperinci dia kata ikut wazan mufa'alah. Apa contoh wazan mufa'alah? Macam tu. Soalan keempat dia kata isim maf'ul. Dia nak kamu bagi contoh isim maf'ul bagi fi'il thulathi mujarrad. Bagi kata kerja 3 huruf yang original, bukan tambahan. Maksudnya apa sahaja kata kerja thulathi yang asal, kamu datangkan dia dalam bentuk isim maf'ul. Okay? Macam tu. Dan yang terakhir dia kata bagi contoh fi'il madhi, tapi dia spesifikkan kepada wazan af'ala. Wazan af'ala. Af'ala. Okay? So kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan pertama isim alat. Berkenaan menggunakan wazan mif'alun. Mif'alun. Isim alat. Kata nama objek. Kamu ingat lagi tak apa contoh-contoh isim alat? Apa contoh perkataan yang datang dalam wazan, dalam acuan mif'alun? Siapa ingat? Kata nama objek. Kali ini dia sentuh kata nama objek. Kamu rasa-rasa apa contoh apa contoh isim alat yang duduk dalam wazan mif'al? Siapa ingat? Sebenarnya contoh dia mudah tahu dan kita banyak kali sebut. Kamu rasa apa perkataan dia? Miftahun. Nice. Miftah. Miftahun. Okey. Kunci kan maksud dia kan? Sekarang, boleh tak kamu letakkan perkataan miftah ini dalam ayat? Apa kamu okey, kamu kena ingat prinsip bila menjawab soalan macam ni, apa sahaja ayat diterima. Pastikan dia difahami dan dia tak menyalahi, ayat kamu tak menyalahi hukum nahu. Okey, maksudnya kedudukan lah. Jadi kamu rasa apa ayat yang paling simple yang kamu boleh gunakan untuk dengan menggunakan perkataan miftah? Apa contoh dia? Kamu rasa apa dia? Kamu rasa apa contoh ayat yang kamu just masukkan miftah je dalam ayat kamu? Siapa boleh bagi contoh? Jangan panjang-panjang, simple pun boleh, tak ada masalah. Apa contoh ayat yang kamu bakal letak? Kamu rasa apa ayat tersebut? Hadha apa? Hadha al-miftah. Okey lah, bolehlah diterima. Okey. Hadha jumlah fi'li, jumlah ismiyah. Hadha miftahun. Hadha miftahun. Okey. Ini jumlah ismiyah. Boleh tak bagi contoh yang datang dalam jumlah fi'liyah? Apa contoh yang menggunakan jumlah yang datang dalam jumlah fi'liyah? Kamu rasa-rasa apa jumlah fi'liyah yang sesuai yang boleh kamu gunakan dengan miftah? Cuba fikir satu ayat yang menggunakan fa'il. Apa contoh dia? Kamu rasa? Hello? Takkan dah satu orang tak terfikir. Maksud dia menggunakan jumlah fi'liyah ni, masukkan dalam ayat. Gunakan dia sebagai dalam jumlah fi'liyah. Sebab objek kan, miftah kunci objek. Jadi cuba kamu pasangkan dia dalam ayat yang menggunakan fa'il. Hello? Boleh tak?
Hello. Al-miftahu alal maktabi. Itu okey. Jumlah masih okey. Masih jumlah ismiyah ataupun syibhul jumlah kita kata. Al-miftah alal maktabi. Ini masih syibhul jumlah. Cuba bagi mana fa'il di sini? Tak ada. Saya nak kamu buat ayat yang menggunakan fa'il. Tapi saya tak kata salah ni betul. Cuma saya minta kamu buat ayat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah menggunakan fa'il. Hello? Aiman nak cuba? Jumlah fi'liyah. Takkan tak ada seorang terfikir fi'il yang paling mudah, apa-apa pun boleh. Cuma kamu perlu pasangkan dengan miftah sahaja. Hello? Hello, mana kamu dua ni? Hello, Aiman, Zahida. Apa contoh? Bagi fa'il ni, fa'il. Kamu hanya gunakan miftah dalam jumlah fi'liyah. Kamu dah bagi contoh. Okey, dua contoh ini yes diterima, tak ada masalah. Cuma saya nak kamu gunakan dia dalam jumlah fi'liyah. Kunci, jadikanlah dia objek. Jadikan dia maf'ulun bi ke. Kan? Fataha apa? Membuka, siapa yang membuka? Sekarang kamu dah fa'il. Ingat, kalau kamu okey, gini. At-tullabu ni jamak. Kalau cuba kamu fikir rasional ya. Kalau kamu saya nampak kamu nak cakap pelajar membuka. Tapi pelajar yang kamu maksudkan ini datang dalam bentuk jamak. Kamu rasa rasional dia sesuai ke? Ramai pelajar buka satu pintu dengan kunci yang satu. Gunakan at-talibu. Gunakan perkataan mufrad dia. At-talibu. Bukan at-tullabu ya. Sebab dari segi ayat memang betul, tapi logiknya boleh ke kamu nak gunakan at-tullabu dengan miftah yang jumlahnya satu sahaja? Tak logik kan? Betul tak? Digunakan selangkah selamat, gunakan at-talibu, seorang mufrad. Okey, fataha at-talibu. Okey, sambung. Aiman, sambung sikit lagi. Al-bab. Mana dia punya Mana dia punya miftah? Tak nampak pun miftah dia. Kamu kena ingat masukkan miftah dalam ayat kamu. Macam mana kamu nak sambungkan? Macam mana kamu nak hubungkan? Pelajar tersebut membuka pintu. Apa kata sambung yang perlu dia sambungkan dengan miftah? Huruf jar. Apa huruf jar yang sesuai supaya dia bergabung dengan miftah?
Pelajar buka pintu dengan apa? Saya bagi Melayu dia. So Arabnya apa kita nak pasangkan? Apa huruf jar yang sesuai? B. Ba lah maksud kan? Bimiftah. Macam ni. Bimiftah. Betul lah kan? Kan? Mudah tak? Macam tu je. Okay? Jangan fikir susah-susah. Okay? Cuma saya nak kamu nampak semua orang boleh buat ayat. Tapi pastikan kesesuaian itu. Kesesuaian. Okay? Sebab tak semua. Okay. Dia begini. Bila kamu buat ayat semata-mata ayat, tapi kamu tak fikirkan kesesuaian, rasional, di situ yang akan menyumbang kepada penolakan markah. Okay? Macam tu. Baik, soalan kedua. Kita pergi kepada soalan kedua. Okay? Jadi jawapan yang pertama tadi kita kata Fataha. Sorry. Yang pertama kita kata Fataha ataupun ayat At-talibu al-bab bimiftah. Ataupun tadi ayat yang siapa? Zahidah kata al-miftah alal maktab. Boleh. Okay? Okay, tak apa. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Dia kata isim fa'il. Isim fa'il. Kalau kamu masih ingat lagi. Tapi dia spesifikkan wazan dia mutafa'il. Maksudnya kata kerja dia mesti asal dia kata kerja dia tafa'ala. Sebab ada mim di hadapan ini yang ditambah untuk menunjukkan pelaku. Kata nama pelaku bagi perbuatan kata kerja tafa'ala. Sebelum tu saya nak kamu bagi contoh kata kerja yang duduk dalam acuan tafa'ala. Apa contoh kata kerja yang menggunakan wazan tafa'ala? Apa contoh kata kerja tersebut? Siapa boleh bagi contoh? Kata kerja Zahadah dahulu. Baru kita akan step by step masuk kepada wazan isim fa'il dia. Tafa'ala. Apa kata kerja yang boleh kamu datangkan? Ingat soalan sorof ni, kamu kena ingat satu contoh bagi setiap wazan. Maksudnya, setiap wazan yang kamu pelajari daripada tingkatan 4 dan 5, cuba ingat satu contoh bagi setiap wazan supaya kamu senang. Ada yang nak bagi contoh? Tafa'ala. Tafa'ala. Apa contoh kata kerja yang sesuai? Ta'arafa. Apa maksud ta'arafa? Kamu rasa-rasa apa ta'arafa yang sesuai? Berkenalan. Jadi, kita gunakan ta'arafa. Maksudnya, kata kerja ni bermaksud yang berkenalan. Jadi, kalau kita nak masukkan wazan, dalam wazan apa tadi? Dalam wazan isim fa'il, kamu hanya perlu tambah mim di hadapan dia. Muta'a. Huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Muta'arifun. Macam tu. Maksudnya orang yang mahu berkenalan. Jadi, gunakan muta'arifun dalam ayat kamu. Macam tu. Macam kamu bakal gunakan. Kamu bawa masuk, kamu jadikan dia sebagai, maksud kamu gunakan muta'arif ini dalam jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah, tak ada masalah. Tapi, saya sebagai seorang guru, saya suka kalau kamu datangkan contoh kamu dalam jumlah fi'liyah. Lagi selamat.
Ni jujur ya. Jawapan kamu bila soalan minta datangkan contoh dalam ayat, sebaiknya langkah selamat kamu gunakan, kamu jadikan jawapan kamu dalam jumlah fi'liyah. Lagi senang untuk kamu dapat markah sebab kamu perlukan 3 komponen fi'il, fa'il, maf'ulun bih. So sesuaikan jawapan kamu mengikut formula tadi, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Sangat mudah. Jadi muta'arifun orang yang orang yang nak berkenalan. Macam itulah lebih kurang kan maksud dia. Jadi apa kamu rasa ayat yang sesuai untuk kamu gunakan muta'arifun dalam ayat kamu? Apa contoh ayat dia? Dalam bahasa Melayu dulu kita letak. Apa yang kamu rasa sesuai kamu boleh masukkan dalam maksud saya yang sesuai untuk kamu masukkan dalam ayat ni lah yang menggunakan muta'arifun. Apa contoh ayat dia? Hello? Muta'arifun, orang yang berkenalan. Zahidah bagi contoh tadi kan? Jadi cuba kamu buat ayat dalam bahasa Melayu menggunakan muta'arifun. Boleh tak? Sebut. Okey. Saya nak sekarang perkataan kamu pakai itu adalah berkenalan. Kamu kena ingat ini adalah isim ya. Sekarang kamu mesti gunakan perkataan muta'arif. Muta'arif ini orang yang berkenalan. Dalam contoh kamu tadi, pelajar berkenalan. Kamu cakap macam tu kan? Kamu rasa sesuai ke? Pelajar berkenalan. Sedangkan dia minta kamu gunakan ni perkataan muta'arif. Dan dia datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim. Kamu mungkin boleh cakap macam ni. Yata'arafu. Yata'arafu al-muta'arifu. Gunakan fi'il dia. Ta'arafal muta'arifu. Sebab kalau kamu gunakan, kamu perasan tak kamu sebut perkataan pelajar berkenalan? Sekarang kata kerja di situ adalah berkenalan. Faham tak? Berkenalan itu fi'il, tapi kamu mesti gunakan perkataan muta'arifun dalam ayat kamu. Jadi tak kena. Jadi kamu langkah selamat. Langkah selamat dia macam mana tahu? Kamu kena guna balik fi'il dia. Yata'arafu al-muta'arifu ma'a. Apa ayat kamu tadi? Pelajar berkenalan dengan apa ayat kamu tadi? Ma'al muallim al-jadid. Macam tu. Yata'araful muta'arif ma'al muallim al-jadid. Macam tu. Sekarang ni Zaidah boleh tak bagi contoh ataupun kamu sebutkan ayat yang kamu fikir, ayat kamu yang asal tadi dalam bahasa Arab. Boleh tak kamu sebut? Saya tulis kat sini. Boleh tak? Zaidah boleh sebut tak ayat dia? Ya, kena guna. Jadi sekarang kamu nampak dah. Kalau kamu bagi contoh apa yang kamu fikir, tapi kamu tak gunakan perkataan muta'arif itu, kamu tidak memberikan jawapan yang tepat. Kamu tak berikan jawapan yang tepat. Kenapa? Sebab muta'arif ini
adalah jawapan kepada soalan yang minta. Isim fa'il. Isim fa'il dalam wazan mutafa'il. Okey, kamu dah bagi contoh. Muta'arif. Betul. Tapi kamu kena gunakan spesifik muta'arif ini dalam jumlah, dalam ayat kamu. Tak boleh ubah lagi kepada bentuk lain. Sebab bila kamu bagi contoh berkenalan, pelajar berkenalan, kamu tak nampak kamu sedang mengubah, kamu tak gunakan pun perkataan muta'arif. Sebab muta'arif adalah orang yang berkenalan. Maksudnya isim, spesifik. Isim yang menggunakan kata kerja ta'araf, iaitu orang yang mahu berkenalan. Macam tu. Oleh sebab itu saya kata sebelum ni, untuk soalan saraf, cuba kamu ingat satu contoh yang mudah untuk kamu buat ayat. Sebagai contoh, perkataan mif'al tadi kan, wazan mif'al, perkataan dia miftah. Buatlah ayat yang mudah, kunci. Macam ayat yang fatahat talibu al-bab bi miftah. Jadi kamu tak akan fikir panjang bila dapat soalan macam ni. Kamu tak susah sebenarnya. Okay? Kalau boleh, ingatlah satu contoh yang mudah untuk kamu buat ayat. Dan tak lari dan tidak lari daripada kehendak soalan. Okay? Boleh tak? Saya harap kamu tolong kuasai saraf ini. Ingat satu wazan, satu contoh yang mudah. Okay? Tak apa, kita akan beralih kepada soalan ketiga. Saya minta kamu ingat setiap satu wazan, satu contoh untuk wazan tersebut. Ingat contoh yang mudah-mudah. Jangan yang susah sampai kamu tak boleh nak buat ayat menggunakan contoh tersebut. Itu maksud saya. Okay. Soalan yang ketiga. Masdar. Dia minta masdar ala waznin mufa'alah. Apa sahaja masdar? Masdar ni banyak, bergantung kepada asal kata kerja dia. Tapi dia spesifikan wazan mufa'alah. Mufa'alah. Okay, apakah contoh? Okay, sebelum itu kita kena tengok. Mufa'alah ini masdar. Okay, semua tahu dia masdar. Tapi apakah asal kata kerja dia? Sebelum menjadi masdar. Kata kerja dia yang asal adalah fa'ala. Bila wazan fa'ala, semua sudah tahu bahawasanya dia bukan kata kerja thulathi, tetapi kata kerja 3 huruf yang asal, tetapi dia adalah mazid sebab dia bertambah alif di tengah-tengah di antara fa dan ain fa'il. Jadi sebelum kita bentuk masdar, cuba bagi satu contoh fi'il yang menggunakan wazan fa'ala. Siapa boleh bagi contoh? Contoh fi'il dahulu. And then baru kita beralih kepada wazan dia. Apa contoh kata kerja dalam wazan fa'ala? Siapa ingat kata kerja dalam wazan fa'ala? Apa dia? Apa sekali lagi? Apa dia? Minta maaf saya tak dengar. Boleh sebut sekali? Maktab? Apa? Okey, sebelum tu saya tanya kamu. Perkataan ini kata kerja. Fa'ala. Fa'ala adalah wazan kata kerja. Kitab itu kamu rasa isim ke fi'il? Kitab. Kena ke? Sesuai ke? Isim. So sekarang fa'ala ini adalah acuan untuk kata kerja. Sesuai ke contoh yang kamu yang kamu beri tadi tu dengan wazan fa'ala? Tak sesuai.
Sekarang ini adalah wazan fi'il. Cuba kamu ingat balik apa fi'il yang datang dalam wazan ini, dalam menggunakan acuan fa'ala. Sebab itu saya kata sebelum ni kamu kena kuasai betul-betul sorof ni. Sebab kalau kamu bagi, tengok macam yang sekarang, situasi yang kita tengah hadapi sekarang, kamu bagi contoh yang tak kena dengan wazan yang dia minta, bahaya tu. Okay, fa'ala, ingat. Okay, ni tengok contoh ni. Okay, Aiman, kamu rasa kena tak? Sesuai tak kalau kita bagi contoh untuk acuan fa'ala dengan kata kerja syaraka? Kamu rasa sesuai ke? Aiman? Sesuai tak? Sama tak susunan dia, baris dia? Jauh beza ke bentuk dia? Sama kan? Syaraka, apa lagi? Apa lagi contoh yang kita boleh bagi? Syaraka, syahada, terima kasih. Syahada. Syahada. Ni bentuk yang kamu kena ingat. Okay, sebab itu saya kata ingat fi'il dia ataupun wazan ini, kamu kena ingat setiap satu contoh dia. Syaraka, syahada. Okay, tapi kamu maksud dia ingat itu, kamu fahamlah makna dia ya. Itu masalah pula kalau kamu tak tahu makna dia. Okay, sekarang ini semua fi'il ya. Cuba kamu tukarkan kepada masdar. Macam ni. Masdar dia mesti ada mim di hadapan. Fa'ala. Kemudian kamu tambah di akhir dengan ta'nis. Cuba tukar. Syaraka kepada masdar. Datangkan masdar dia kat sini. Cuba sebut satu orang satu. Syaraka. Jadi masdar dia apa? Syaraka menyertai, syahada menyaksikan ataupun menonton. Jadi kalau kita dalam bahasa Melayu, kalau kita cakap, kalau biasanya kita terbitkan kata terbitan daripada kata kerja menyertai menjadi penyertaan. Menonton, melihat menjadi sebagai contoh tontonan macam tu. Menyaksikan jadi menyaksikan macam tu. Kan bahasa Melayu ni dia bergantung kepada imbuhan. Imbuhan itu yang akan membezakan kita sedang bercakap berkenaan kata nama ataupun kata terbitan sahaja. Jadi kalau bahasa Arab, kamu perlu tambah certain huruf. Macam fa'ala jadi mufa'ala untuk membezakan di antara kata kerja dengan kata nama. Which is masdar. Jadi kalau syaraka jadi apa? Siapa boleh sebut? Musyarakatun. Macam tu. Kalau Zaidah, kalau syahada jadi apa? Syahada jadi musyahadatun. Macam tu. Okay. Sekarang kamu dah ada contoh. Sekarang kamu kena gunakan contoh ini dalam ayat kamu. Tinggal itu. Kamu punya tugasan. Sekarang boleh tak kamu buat ayat menggunakan perkataan ini? Musyarakah, bukan syaraka lagi ya. Kita nak gunakan ni. Dia punya masdar. Musyarakah, musyahada.
Kamu kena ingat masdar ini sama dengan dia punya martabat dengan isim. Jadi kamu kena gunakan dia sebagai isim. So kalau kamu nak gunakan dia dalam, maksudnya kamu gunakan perkataan ini dalam jumlah fi'liyah boleh, dalam jumlah ismiyah pun boleh. Tapi kamu kena ingat dia mesti datang sebab dia masdar kan, dia isim. Kamu tengok makna dia pun bergantung kepada pasangan dia, pasangan isim. Kamu tengok, saya bagi kamu gambaran ya. Musyahadah melihat atau menonton. Kamu rasa menonton apa? Betul tak? Dia seolah tergantung. Musyarakah, penyertaan. Apa yang menyertai, ataupun siapa yang menyertai. Betul tak? Kamu nampak tak kat situ? Jadi kamu kena pasangkan dia dengan isim yang lain supaya dia membentuk frasa nama. Saya bagi contoh. Perkataan musyarakah. Musyarakatun. Musyarakatun, penyertaan. Penyertaan. Musyarakatu at-tullab. Penyertaan para pelajar. Itu contoh. Yang kedua, musyahadah. Menonton. Menonton. Musyahadah tu sebagai contoh al-aflam, filem. Menonton filem. Jadi sekarang dia menjadi frasa nama. Sebab kalau dia berdiri sendiri tanpa ada perkataan sampingan dia, musyarakah, musyahadah semata-mata, dia tak memberikan makna. Biasanya kamu kena pasangkan dengan isim yang lain. Kamu ingat tak sekarang kita tengah membentuk ni, kita panggil sebagai tarkib idhafi. Tarkib idhafi, dia tak akan, maksud dia memerlukan perkataan lain untuk membentuk frasa nama yang saling melengkapi. Sebab kalau kita gunakan musyarakah semata-mata, musyahadah, makna dia belum terbentuk dengan sempurna. Sebab itu kamu perlu pasangkan dengan perkataan lain, isim yang lain, supaya dia membentuk frasa nama yang punya maksud yang lagi sempurna. Jadi musyarakatut tullab, penyertaan pelajar. Musyahadatul aflam, menonton wayang ataupun movie, macam tu. Tapi ini belum lagi jadi ayat. Saya nak kamu, saya dah bagi contoh shortcut macam ni. Kamu hanya perlu gunakan perkataan ini dalam jumlah, dalam ayat kamu. Boleh tak? Boleh tak kamu gunakan frasa nama ini dalam ayat kamu? Saya bagi waktu. Boleh tak Zahidah dengan Aiman? Boleh tak? Saya buka mic lah. Hello? Saya tak... ada. Saya tak... Dengar tak? Hello? Hello? Saya tak... mic tak berfungsi. Minta maaf. Sekejap ya. Hello? Boleh dengar tak? Hello? Boleh dengar tak? Masalah pula. Boleh dengar tak suara saya? Hello? Hello? Sekejap.
Hello, boleh dengar tak? Hello. Aiman, Zahidah boleh dengar tak? Sebentar ya. Hello. 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 Okay. Nice. Hello. Hai. Hello. Hello. Aiman, Zahidah. Hello. Boleh berikan respon?
Macam betul. Apa masalah dengan ni? Ustaz dah boleh dengar? Boleh dah? Okey. Ah, okey baik. Gini. Saya tak tahu apa masalah. Okey, boleh tak kamu buat ayat? Allah. Nice, betul. Okey. Boleh tak kamu buat ayat? Apa masalahnya lah ini, ya Rabbi?